A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Malam ni kita sambung kisah semangat padi part terakhir. Kalau sebelum ni Abang Gani dengan Baha baru mula tersesat ke alam misteri dekat balik bukit. Kali ni diorang dah mula berdepan dengan makhluk-makhluk yang berebut peti roh semangat padi itu sendiri. Ada lubuk rahsia, ada gadis pari berkaki songsang, ada makhluk penjaga bunga cenuai, dan ada satu rahsia besar yang akhirnya terbongkar bila peti kayu tu dibuka. Memang part kali ni suasana dia lain macam. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, macam biasa saya nak kongsikan 5 novel seram yang saya rasa memang best untuk korang yang suka vibe seram kampung, mistik Melayu dan gangguan yang perlahan membuatkan kita tak senang duduk. Antara yang saya paling recommended ialah Selubung Batik karya Muzakir Rosli. Kisah dia bermula bila Zainab mula rasa ada benda tak kena dekat rumah jiran dia. Makcik Khadijah dengan Pak Samad nampak kelang kabut keluar rumah, tapi menantu diorang iaitu Salmah langsung tak nampak bayang. Bila Zainab pergi tengok rumah tu, dia terkejut sebab jumpa Salmah kena gari dan dikurung dalam keadaan yang memang teruk. Disebabkan rasa kesian, Zainab bawa Salmah tinggal sekali dekat rumah dia. Tapi lepas tu bermulalah gangguan pelik satu demi satu. Salmah selalu meracau, demam tak kebah-kebah dan mula cederakan diri sendiri. Dalam masa yang sama, muncul pula sosok wanita berselubung batik yang selalu muncul dan hilang dalam gelap rumah tu. Keadaan makin seram bila Mariam yang tengah sarat mengandung mula bermimpi sosok tu cuba ambil bayi dalam kandungan dia. Apa sebenarnya kaitan antara Zainab, Salmah, Mariam dan wanita berselubung batik tu? Memang itu yang membuatkan novel ini keras. Selain Selubung Batik, ada lagi 4 novel seram lain yang saya letakkan dekat bawah video ni untuk korang tengok kalau minat kisah-kisah seram Melayu macam ni. Boleh tekan tab produk atau lihat produk, terus masuk ke Shopee. Boleh beli dekat situ, senang kan? Macam biasa sebelum mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Mungkin gadis-gadis tadi tu dah bagi tahu awal-awal kot. Marilah naik dulu. Rumah penghulu di sebelah sana, rumah besar warna hijau tu. Tapi sekarang ni dekat rumah penghulu agak sibuk buat persiapan untuk pesta malam nanti. Marilah naik sini dulu. Seorang wanita separuh umur ajak diorang naik. Abang Gani dengan Baha pun apa lagi, masing-masing berpandangan kejap sebab rasa semacam je. Macam mana, nak naik ke? Baha pandang Abang Gani kejap sebelum dia tengok balik ke arah atas rumah tu. Abang Gani terdiam sambil fikir nak buat apa. Jomlah naik kejap, nanti apa pula diorang kata, jawab Abang Gani sambil mula melangkah naik anak tangga kayu yang agak tinggi. Tangga tu memang cantik, warna kayu dia merah kehitaman. Dekat penghadang kiri kanan pun ada ukiran awan larat yang nampak berseni. Rasa macam tengah naik ke istana zaman dulu-dulu. Diorang semua tersenyum bila tengok Abang Gani dengan Baha sudi singgah situ. Ada beberapa orang yang duduk dekat pintu terus bangun dan beredar nak bagi ruang dekat dorang. Rumah kayu tu memang besar dan nampak indah sangat. Luas, siap ada beberapa buah bilik lagi. Tapi dekat dalam tu tak ada sofa atau perabot mewah. Cuma ada beberapa almari dan meja yang dibuat dari kayu yang padu. Diorang bersila atas lantai je yang dilapisi tikar mengkuang dengan corak anyaman yang memang cantik. Dari arah dapur
terbau masakan yang betul-betul menggoda selera. Bau rempah gulai masakan kampung. Abang Gani tengok Bahar dah mula gelisah macam tak tentu arah. Mungkin dia dah lapar sangat kot. Makan di sini saja dululah. Seorang lelaki separuh umur pelawa diorang berdua sambil tersenyum. Lelaki tu berbadan tegap dan sasa. Ada misai dan janggut yang agak lebat. Muka dia hitam manis dan nampak kemerahan. Tanda badan dia sihat walaupun dah berusia. Suara dia garau tapi lembut. Macam mana? Nak makan sini dulu ke? Abang Gani jeling dekat Bahar dan memang sah. Dia mengangguk laju. Makan je lah, dah dijemput. Kalau ditolak nanti tuan rumah kecil hati pula, bisik Bahar. Tapi belum sempat diorang bagi persetujuan, hidangan dah pun diangkat dari dapur. Dua orang gadis jelita pakai kebaya hijau sendundun bawa hidangan dan hidangkan depan diorang. Banyak juga masakan dia. Ada nasi, lauk dengan minuman. Abang Gani ingat diorang nak makan sekali, tapi rupanya hidangan tu memang khas untuk diorang berdua je. Silalah, ini saja yang ada. Cubalah rasa nasi beras rumah kami. Seorang wanita tua yang tolong sekali sajikan makanan tu terus hulurkan satu mangkuk yang dibuat daripada tempurung kelapa yang besar. Tapi tempurung tu nampak cantik dan berkilau. Abang Gani faham yang itu bekas air basuh tangan sebelum makan. Diorang pun mula makan hidangan yang memang menyelerakan tu. Nasi beras rumah yang baunya cukup harum dimakan pula dengan gulai daging yang lembut dan rasa manis-manis sikit. Bau dia memang lagi power daripada bau rempah biasa. Ada juga masak lemak labu manis dan ulam-ulaman. Sambil teman diorang makan tu, diorang berbual lah sesama sendiri. Sambil sesekali tengok ke arah Abang Gani dan Bahar. Sambil makan tu, Abang Gani curi-curi lah tengok keadaan sekitar dalam rumah agam tu. Tiba-tiba mata dia terpandang satu peti kayu dalam bilik melalui daun pintu yang terbuka. Peti tu terletak atas meja kayu kecil dekat penjuru bilik. Jantung Abang Gani mula rasa gementar. Rasa meremang dan seram sejuk pun ada. Dia cuik Bahar guna siku sambil muncungkan bibir ke arah bilik tu. Tapi Bahar tak layan sangat sebab tengah asyik layan makanan. Abang Gani mula perasan sesuatu. Peti tu sebiji macam yang diorang nampak dekat rumah Pak Da Isa beberapa hari lepas. Dan peti macam tu jugalah yang dia nampak atas busuk jantan yang sebelum tu ada satu makhluk hodoh bertenggek dekat situ. Abang Gani mula terfikir, adakah semua peti-peti itu benda yang sama ataupun peti lain yang kebetulan bentuk dia serupa? Tapi ada seorang lelaki tu yang tengah bersandar tepi dinding ni macam dapat baca apa yang Abang Gani tengah fikir. Lelaki tu renung muka Abang Gani kejap. Lepas tu dia pandang dalam bilik tu. Anak tengok apa? Oh, saja tengok ukiran katil tu. Cantik sangat. Dibuat dari kayu apa Itu peti semangat padi buayan roh moyang kami. Menurut cerita, ibunya dulu yang sekian lama kahwin tapi tidak dapat zuriat tiba-tiba hamil setelah makan nasi dari beras yang agak pelik. Beras yang pelik? Pelik macam mana tu, Tok? Kalau boleh kami tahu? Ya, berasnya memang pelik dan belum pernah jumpa di mana pun. Berasnya cuma sebutir tapi sebesar buah betik dara. Hah? Abang Gani dengan Bahar terus terlopong dengan cerita tu. Sebutir beras sebesar betik dara. Memang pelik. Mana ada beras sebesar macam tu? Masa moyang kami buka kampung ni dulu, kami tanam berbagai tanaman dan menternak haiwan sebagai sumber makanan. Dan semestinya lah padi huma. Kerana padi huma tak perlukan sumber air yang banyak. Cukup sekadar air hujan. Namun, padi kami tak begitu menjadi kerana ketika itu kemarau panjang. Lagipun banyak juga yang dimakan burung dan tikus. Kehidupan kami agak teruk ketika itu. Sehinggalah moyang kami, Puteri Delima, jumpa serumpun padi yang agak tersisih dari rumpun lain, tumbuh di atas sebuah busuk jantan. Agak pelik kerana kami tak tabur benih atas busuk tu. Namun, rumpun itu berbuah cuma sebutir yang besar, sebesar betik dara. Moyang kami ambil butir padi itu dan menanaknya. Setelah makan, dia pun hamil tiba-tiba. Tapi agak pelik kerana dia bunting gajah. Gajah? Lahir anak gajah ke? Bukan lahir anak gajah. Bunting gajah maksudnya bunting yang agak lama dari biasa, setahun. Oh, masa bayi itu dilahirkan pada suatu petang lepas asar, suasana yang tengah hujan renyai-renyai tiba-tiba bertukar jadi cerah. Sinar matahari nampak lembut dengan bayu sepoi-sepoi bahasa bertiup, sekali dengan bau yang wangi sangat. Moyang kami sambut kelahiran tu dengan gembira. Mereka pun buat sebuah peti kayu sebagai buaian untuk bayi tu. Sejak bayi tu lahir, padi-padi kami terus menjadi sangat subur dan lebat.
kemakmuran datang sekali dengan bayi tu. Tapi orang tua tu berhenti kejap. Yang lain pun semua menunduk dengan muka yang nampak sayu sangat. Abang Gani dengan Bahar terkebil-kebil tunggu sambungan cerita tu. Abang Gani sempat toleh keluar ikut pintu yang tengah terbuka luas tu. Rumah-rumah dengan pokok dekat situ macam tak ada bayang sebab matahari betul-betul tegak dekat atas kepala. Tapi suasana tetap rasa tenang dan damai walaupun rumah sekitar tu nampak macam meriah. Suatu petang ketika hampir senja, tiba-tiba bayi yang sedang tidur dalam peti kayu tu diselubungi asap tebal. Beberapa ketika lepas asap tebal itu hilang, bayi yang merupakan moyang kami itu turut gaib. Cuma tinggal peti kayu itu. Sejak itu padi kami mula tak menjadi, tak berbuah. Kalau berbuah pun cuma hampas, cuma kulit tanpa isi. Kami alami kekurangan makanan sehinggalah hamba alami mimpi. 2 orang budak lelaki dari dunia terang akan tolong kami menemui kembali nenek moyang kami itu. Dan dia renung tepat dekat muka Abang Gani. Lepas tu dia renung pula muka Bahar. Diorang berdua rasa heran betul. Anak berdua lah orangnya. Sebab itulah penghulu kami jemput anak berdua kemari, katanya. Serentak dengan tu semua mata yang ada dekat situ terus tertumpu dekat Abang Gani dengan Bahar. Bahar pandang Abang Gani sampai terlopong. Abang Gani pun dah rasa jantung berdegup kencang sangat. Tolonglah, hanya anak berdua yang dapat temukan kembali moyang kami itu. Kami sangat-sangat mengharapkannya kerana bayi yang hilang tu sebenarnya dialah semangat padi. Dan peti kayu di rumah tepi sungai itu sebenarnya juga peti kami. Rumah Pak Daisa? Bahar pandang Abang Gani dan dia cuma mengangguk perlahan. Abang Gani tengok muka orang-orang dalam rumah tu terus bertukar jadi ceria sikit. Ayahanda, penghulu jemput tetamu kita ke rumahnya sekarang. Tiba-tiba terdengar suara dari arah bawah. Abang Gani menoleh. Ada 2 orang perempuan muda pakai kebaya hijau sambil bawa payung besar warna kuning tengah tersenyum dekat diorang. Pak tua yang bercerita tadi tu pun mengangguk. Ya, silalah, penghulu kami sedang menanti anak berdua, kata Pak tua sambil tersenyum. Yang lain semua mengangguk-angguk. Bahar pandang Abang Gani dan dia pun mengangguk sama. Diorang bangun dan bersalam dengan Pak tua sebelum turun ke bawah. 2 orang gadis tadi terus payungkan diorang. Abang Gani dengan Bahar berjalan dengan tenang, ikut gadis-gadis tu melalui jalan tanah merah yang nampak bersih sangat. Tak ada sehelai daun pun yang gugur atas jalan. Walaupun dekat situ ada banyak pokok rendang di kiri kanan jalan. Dekat rumah-rumah kayu yang besar dan cantik tu, Abang Gani nampak penghuninya semua tersenyum mesra dekat diorang dari celah pintu dan tingkap. Walaupun matahari nampak terik, tapi peliknya tak rasa bahang panas pun. Tak lama diorang berjalan, nampaklah sebuah rumah kayu yang punyalah besar dan indah, dah macam istana kerajaan Melayu lama. Tiang dia besar dan tinggi-tinggi. Dekat bawah rumah tu ada pelantar kayu yang luas. Abang Gani nampak beberapa orang wanita muda dengan yang separuh umur tengah tekun sediakan sesuatu. Suasana dekat situ nampak macam tengah rewang nak buat kenduri besar. Sampai dekat kaki tangga, 2 orang gadis yang teman diorang tadi terus tunduk hormat dan persilakan Abang Gani dengan Bahar naik. Abang Gani dengan Bahar teragak-agak kejap sambil mata melia tengok kawasan sekitar rumah besar tu. Orang-orang yang ada dekat pelantar bawah rumah tu pun semua tunduk bagi hormat sambil tersenyum. Bahar yang mulanya terkebil-kebil pandang Abang Gani sambil tersengih. Wah, macam anak raja pula kita ni ya, kata Bahar. Abang Gani tak jawab apa-apa sebab dia pun terpukau masa tu. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan, badan tegap dekat muka pintu tu. Pemuda tu macam terpegun kejap tengok diorang berdua. Lepas tu dia toleh ke dalam rumah. Penghulu, tetamu kita dah sampai. Persilakan tetamu kita naik. Silakan naik adinda berdua. Dia panggil kita adinda. Yelah, kita kan lebih muda, takkan nak panggil ke kanda pula. Dah, jom naik. Abang Gani terus cedok air dalam tempayan besar tepi tangga tu untuk basuh kaki. Walaupun tengah bingung, Bahar ikutkan je apa yang Abang Gani buat. Dalam rumah besar tu ada seorang lelaki separuh umur pakai baju serba hitam, siap dengan kain selempang dan tanjak yang disulami benang emas. Rambutnya agak panjang sampai ke bahu dengan misai yang tebal. Riak muka dia nampak lembut dan mesra. Abang Gani dah boleh agak, dialah penghulu yang diorang maksudkan tu. Diorang berdua segera berjalan menunduk menghampiri penghulu dan hulukan salam. Penghulu pun sambut dengan mesra. Terima kasih anak anda berdua kerana sudi bertandang ke tempat kami. Akhirnya hajat kami terkabul juga. Sekian lama kami menanti. Anak anda berdualah harapan kami. Semoga dapat menolong kami. Abang Gani dengan Bahar jadi bingung kejap. Tapi Abang Gani cuma tersenyum sebelum duduk bersila depan penghulu tu. Bahar pula nampak macam tak tentu arah sikit. Mata dia melia tengok sekitar dalam rumah yang penuh dengan ukiran indah tu.
bawakan hidangan untuk tetamu kita, kata penghulu. Pemuda yang sambut diorang dekat muka pintu tadi terus mengangguk dan tunduk hormat. Oh, tak apalah Tok, kami dah makan di rumah sana tadi, kata Abang Gani dengan hormat. Memang diorang baru je lepas makan dan perut pun masih kenyang lagi. Tapi Bahar jelin dekat Abang Gani dengan muka macam menyesal sikit. Dia tahu Bahar nak makan lagi sebab kawan dia tu memang kuat makan. Oh ya, kalau begitu bawakan buah-buahan dan minuman je, kata penghulu. Pemuda tampan tu mengangguk dan terus berlalu. Mungkin anak anda berdua juga dah tahu akan hajat besar kami. Penghulu mula buka cerita. Abang Gani mengangguk je, tapi Bahar nampak macam tak faham sangat lagi apa benda hajat tu. Abang Gani dengan Bahar terdiam kejap. Masing-masing tunggu penjelasan dari penghulu. Walaupun dah tahu sikit-sikit, tapi rasa macam tak berapa jelas lagi. Perkampungan yang punyalah besar dan hebat macam ni perlukan pertolongan daripada budak hingusan macam diorang. Memang rasa tak masuk akal betul. Apa benda lah yang diorang boleh bantu sangat? Bukannya tahu apa-apa pun. Setakat lestrik burung dengan tangkap anak ketam batu tu boleh lah. Penghulu tu nampak tenang je. Dia pandang diorang dengan penuh mesra, tapi ada riak mengharap dekat muka dia. Kami perlukan bantuan anak anda berdua untuk dapatkan kembali semangat padi kami yang dirampas angin jahat tu. Sejak kehilangannya, hasil kami mula tak menjadi. Penghulu bersuara sambil pandang keluar jendela, tengok ke arah rumpun-rumpun padi huma yang penuh dekat bukit sekitar situ. Diorang yang lain pun semua tertunduk dengan muka sayu sambil sesekali menjeling ke arah Abang Gani dan Bahar. Ada seorang gadis sunti pakai baju kebaya hijau tengah menguis-nguis tikar mengkuang dengan muka sedih. Abang Gani rasa mungkin itu anak penghulu. Tapi apa yang boleh kami buat pakcik? Ayanda, anak anda berdua akan tahu nanti. Kami yakin anak anda boleh tolong kami, sebab anak anda dah jumpa peti kayu tu kan? Nanti anak anda akan jumpa alamat seterusnya. Kami tahu peti tu sering mengikuti anak anda berdua. Kalau begitu kami cubalah apa yang mampu. Jawapan dari Abang Gani itu terus membuatkan semua orang yang ada dalam rumah besar tu tersenyum lega. Matahari dah mula condong macam dah lepas waktu asar. Jadi Abang Gani dengan Bahar pun minta diri nak balik. Macam tadi juga, dua orang gadis tu teman diorang sampai ke cerun sungai. Diorang pun mula berjalan menghilir sungai nak cari jalan pulang. Tengah leka Abang Gani melangkah perlahan dalam anak sungai paras lutut tu, tiba-tiba dia perasan Bahar tak ada dekat belakang. Abang Gani dah mula rasa cemas. Kemana pula si Bahar ni melencong? Memang hobi dia suka buat hal sendiri. Abang Gani pun buat keputusan nak tunggu je sambil bersandar dekat satu batu besar dekat situ. Lama juga dia tunggu. Nampaklah Bahar datang tengah-mengah sambil tangan dia pegang sesuatu nak tunjuk dekat Abang Gani. Ambil dekat mana? Tanya Abang Gani. Tepi tebing sana ada benda ni bunga ke batu ni? Tanya Bahar. Abang Gani ambil benda tu dan tengok betul-betul. Nak kata batu bukan batu, nak kata kayu pun bukan, nak kata perak pun bukan. Tapi yang pasti benda tu sekuntum batu berbentuk bunga warna putih berkilat macam perak. Abang Gani pejam mata kejap, cuba ingat balik. Rasanya Pak Daisa pernah cerita dulu. Itulah dia bunga cenuai. Ada lagi ke? Ada 3, tapi aku boleh ambil 1 je. Yang lain tak boleh nak patahkan. Tiba-tiba, Hei, manusia celaka, pandai-pandai ambil hak orang tanpa minta izin. Kamu fikir kamu siapa? terdengar suara keras yang garau gila. Abang Gani dengan Bahar tersentak menoleh. Nampak sesuatu macam patung siam timbul perlahan-lahan dari dalam air. Bahar terus tersandar dekat batu sambil mata terbeliak. Mulut dia mula berbuih dengan badan yang menggigil kuat. Abang Gani pun tiba-tiba jadi kaku. Kawasan sekitar situ macam diselubungi dengan kabus tebal. Rasa sejuk dia sampai menggigit tulang. Patung yang timbul dari dalam air tu saiz dia agak besar. Warna dia putih bercahaya. Mata dia besar dan merah menyala, tengah merenung diorang dengan penuh marah. Patung tu nampak macam terapung je atas air cetek paras lutut tu. Abang Gani heran, dari mana dia datang? Padahal air dekat situ bukannya dalam pun. Dari arah hutan terdengar bunyi macam angin kuat tengah bertiup. Padahal masa tu tak ada angin pun. Ya, baiklah, saya akan kembalikan bunga batu tu ke tempatnya. Tidak, dia mesti kembalikan sebab dia yang ambil. Jika tidak, tunggulah padahnya nanti. Suara garau tu bergema kuat memecah kesunyian hutan tu.
patung tu pandang tepat ke arah Bahar yang masih tersandar dekat batu. Lepas tu perlahan patung tu tenggelam balik, macam disedut dengan pasir jerlus. Lepas benda tu hilang, Abang Ani rasa kepala dia pening yang amat sangat. Pandangan dia mula jadi kabur, sikit demi sikit sampailah semuanya jadi gelap gelita. Bila sedar dan perlahan buka mata, diorang dah ada dalam sebuah rumah sederhana besar. Rumah tu dibuat dari buluh dan kayu hutan. Abang Ani perhati sekitar dalam rumah tu. Nampak Bahar tengah terbaring atas gerai buluh seakan katil kecil dekat sudut rumah tu. Dekat tepi katil tu ada bekas dupa berisi kemenyan yang tengah membara. Asap nipis menyelubungi ruang tu dengan bau harum yang menyegarkan. Tiba-tiba dari satu bilik keluar seorang lelaki separuh umur pakai kain samarenda dengan baju hitam tak ada lengan yang tak ada butang dengan bertanjak hitam bersulam benang emas. Walaupun dah berusia, tapi muka dia nampak tampan dengan misai dan janggut hitam yang rapi. Dia berjalan perlahan sambil tersenyum dekat Abang Ani. Abang Ani cuba bangun nak bersalam dengan dia, tapi dia suruh Abang Ani duduk je. Sebaliknya, dia yang datang bersalaman dengan Abang Ani. Jangan banyak bergerak, anak anda masih lemah. Badi si sulur tu masih ada dalam tubuh anak anda. Tapi jangan bimbang, kami akan cuba membuangnya. Sulur tu marah sebab anak anda dah rosakkan dan ambil bunga cenuai kesayangan dia, kata lelaki tu sambil pandang Bahar yang terlentang atas katil buluh. Abang Ani tarik nafas panjang. Dia tengok Bahar nampak macam tengah tenat. Nafas dia kencang turun naik. Muka Bahar yang hitam manis tu dah bertukar jadi kemerahan. Ada asap nipis keluar dari umbun-umbun dia. Kejap lepas tu, dari arah dapur masuk seorang wanita umur dalam 40-an, diikuti dengan 2 orang gadis pakai baju kebaya hijau sedundun. Abang Ani rasa ini mesti isteri dengan anak-anak lelaki tu. Oh, anak-anak semangat padi kita dah sedar. Alhamdulillah. Suara si ibu lembut menyapa sambil tersenyum. Gadis-gadis tu masing-masing bawa dulang kecil yang ditutup dengan tudung saji anyaman mengkuang. Baunya harum dan sedap. Rasanya itu macam makanan untuk Abang Ani dengan Bahar. Abang Ani cuba bangun dan sandarkan badan dekat dinding anyaman buluh tu. Terasa angin segar masuk ikut celah-celah dinding. Maaf bertanya, ayahanda, bonda dengan kakak-kakak ni siapa? Dan kami sekarang ni berada di mana? Saya Andak, ni isteri saya Mayang Sari, dan anak-anak kami Tanjung dan Cempaka. Anak anda berdua sekarang di rumah kami di kampung Balik Senja. Puteri kami jumpa anak anda berdua tak sedarkan diri dekat lubuk rahsia Sulur Puaka tu. Lubuk? Ada lubuk di anak sungai yang cetek tu? Tiba-tiba, tobat, aku tak nak buat lagi. Nanti aku kembalikan bunga batu putih tu. Maafkan aku. Bahar menjerit sambil badan menggelepar kuat. Semua mata terus tertumpu ke arah dia. Pak Andak bagi isyarat. Isteri dia terus faham dan bangun pergi dapur. Kejap lepas tu, isterinya keluar balik bawa geluk bekas air bentuk labu sayung dan bagi dekat suami dia. Pak Andak mara ke tempat Bahar terbaring. Dia buka penutup geluk tu, baca sesuatu, lepas tu hembuskan ke mulut geluk. Kemudian dia tuangkan sikit air dekat tapak tangan, terus dia sapu dekat muka Bahar. Kejap tu juga muka Bahar nampak berasap nipis dengan bau yang agak menyengat. Muka dia pun bertukar jadi kemerahan. Peluh jantan keluar dekat muka dan badan dia. Abang Ani mampu perhati je sambil bersandar dekat dinding rumah. Tiba-tiba muncul gumpalan asap tebal dari umbun-umbun Bahar. Asap tu makin membesar sampai membentuk macam lembaga manusia. Bila asap tu hilang, muncul separuh badan manusia dekat hujung kepala Bahar. Abang Ani tarik nafas panjang. Jantung dah berdegup kencang. Dia rasa macam kenal sosok tu. Ya, itulah lembaga yang muncul dari dalam air dekat lubuk rahsia sungai tadi. Semua orang dekat situ terus tertumpu dekat lembaga tu yang muka dia nampak masam dan bengis sangat. Budak ni dah buat salah besar. Dia dah patahkan dan cuba ambil bunga cenuai aku. Dah berabad bunga tu di situ. Tak ada siapa berani usik, baik manusia atau haiwan. Tapi hari ni dia dah rosakkan. Bunga yang patah takkan hidup lagi. Sekarang bunga tu dah tinggal 2 beradik. Budak ni mesti bertanggungjawab. Jika tidak, nyawa taruhannya. Suara lembaga tu garuh sangat sampai bergema satu rumah. Pak Andak cuma mengangguk sambil dengar dengan serius. Abang Ani pula dah terlopong tengok benda tu depan mata. Suasana dalam rumah tu terus jadi sunyi sepi, macam diorang berada dekat alam lain. Tak ada bunyi ayam berkokok atau bunyi reriang. Angin pun rasa macam dah berhenti bertiup. Ya, kami tahu budak ni dah buat salah dengan tuan hamba. Tapi maafkanlah dia.
Dia masih budak dan tak tahu apa-apa. Dia nampak bunga yang cantik tepi sungai, dia ambil je lah. Dia tak tahu bunga tu ada tuannya. Aku boleh maafkan, tapi kena bayar sedikit ganjaran sebagai ganti rugi. Aku nak semangkuk darah kambing jantan putih. Letakkan atas batu tempat bunga tu. Aku bagi tempoh sekali Jumaat. Jika tidak, tunggulah padahnya. Lepas cakap macam tu, sosok tu perlahan hilang. Abang Adi dengan Pak Andak masing-masing tarik nafas lega. Kita mesti turuti permintaannya. Jika tidak, celakalah budak ni, kata Pak Andak. Abang Gani terus mengangguk setuju. Ayahanda akan tolong uruskan darah kambing tu. Cuma ayahanda berharap anak anda berdua tolong kami dapatkan roh semangat padi. Bagaimana? Boleh anak anda? Pak Andak pandang Abang Gani dengan muka penuh mengharap. Abang Gani mengangguk je, walaupun dalam hati dia sendiri pun tak tahu macam mana dan dekat mana nak cari roh semangat padi yang diorang nak sangat tu. Dah nak dekat petang, Bahar pun mula pulih sikit walaupun badan dia masih lemah. Diorang berdua terus minta diri nak balik. Entah dah berapa lama diorang tersangkut dekat dimensi misteri tu, diorang pun tak pasti. Pak Andak ada suruh salah seorang anak buah dia hantarkan sampai ke anak sungai yang jadi pintu gerbang ke alam gaib tu. Tapi diorang berdua tolak sebab rasa dah tahu jalan balik. Abang Gani dah mula fikir, apalah reaksi mak ayah diorang yang tengah tunggu dekat dangau Bukit Huma tu. Mesti diorang risau sangat. Diorang pun bergerak menuju ke arah anak sungai. Tengah jalan tu, diorang jumpa banyak tapak kaki manusia yang nampak macam baru lepas balik dari sungai menghala perkampungan di sebalik bukit tu. Nampaknya diorang baru balik dari sungai, kata Abang Gani. Bahar cuma mengangguk lemah je. Dia tak banyak cakap sangat. Mungkin masih trauma dengan apa yang jadi tadi. Bila dah makin dekat dengan sungai, terdengar suara perempuan tengah berbual sambil ketawa dari arah sungai tu. Nampaknya ada lagi yang masih mandi, kata Bahar. Abang Gani mengangguk je. Diorang terus berjalan ke sungai. Bila dah sampai, nampak ada beberapa orang gadis sunti tengah mandi berkemban kain batik. Bila diorang nampak Abang Gani dengan Bahar, semua terkejut. Gadis-gadis tu terus naik ke tebing dan tergesa-gesa tinggal ke tempat mandi tu. Masa diorang melintas tu, Abang Gani perasan sesuatu yang membuatkan jantung dia berdebar kencang. Kaki diorang songsang dari bahagian buku lali. Bahagian jari yang sepatutnya menghala ke depan, tapi semua menghala ke belakang. Abang Gani terus teringat cerita Pak Daisa dulu. Kalau jumpa orang yang berkaki macam tu, itu sebenarnya hantu pari, bisik Abang Gani pada Bahar. Bahar pandang Abang Gani dengan muka terkejut. Tiba-tiba gadis tu berhenti dan toleh ke arah Abang Gani dengan Bahar. Muka diorang nampak cemas, macam terkejut pun ada. Diorang renung tajam ke arah diorang berdua. Apa? Salah seorang dari gadis tu bertanya dengan muka marah. Abang Gani dengan Bahar dah rasa serba salah. Diorang fikir apalah kesalahan yang diorang dah buat. Rasanya tak ada buat benda pelik pun. Dalam keadaan tegang tu, Abang Gani pandang ke langit. Matahari dah makin condong. Suasana dekat situ jadi redup dan sejuk walaupun angin tak bertiup. Sunyi sepi je. Cuma terdengar bunyi reniang rimba yang berbunyi sayup dan panjang. Apa kamu cakap tadi? Abang Gani mula rasa gugup. Rasanya dia berbisik je dekat Bahar tadi. Macam mana diorang boleh dengar pula? Memang benar kami pari-pari, tapi kami bukan hantu. Gadis yang belah kiri tu mula melangkah datang dekat. Abang Gani dah mula getar. Bahar pun muka dah pucat lesi. Jaga sikit mulut tu. Kalau nenek kami dengar, mampus kamu. Tiba-tiba diorang ketawa serentak. Bunyinya nyaring dan membingitkan telinga. Masa tu juga muka diorang mula berubah. Muka yang cantik tadi terus berubah jadi hodoh gila. Kulit muka mengerutu, berkedut dengan tulang pipi menonjol tajam. Muka cengkung, mata pula besar dan merah menyala. Jari-jari diorang jadi runcing dan tajam. Abang Gani dengan Bahar dah menggigil. Terus terkaku tak boleh bergerak. Jangan takut, kami hanya bergurau. Marilah ke rumah kami, jumpa nenek. Dah lama nenek minta kami cari peti kayu tu. Peti? Ya, peti semangat padi tu. Dah lama kami cari, tapi penunggu lubuk puaka tu selalu mengacau. Celaka dia. Abang Gani makin terpegun. Kenapa semua orang dekat sini sibuk sangat nak cari peti kayu tu? Tiba-tiba dari arah hutan muncul dua orang budak lelaki yang pelik. Diorang pakai kain paras lutut yang nampak macam dibuat dari kulit binatang. Badan kurus tapi perut buncit macam tempayan. Kepala diorang pun besar, macam 2 kali ganda saiz kepala orang biasa. Diorang tak ada lubang hidung macam kita, cuma ada 2 lubang kecil macam lubang semut. Kulit diorang pun nampak kehitaman. Kenapa? Siapa suruh datang? Kacau saja. Nenek suruh balik cepat. Mandi apa lama sangat?
nak balik lah ni. Sibuk je. Kami baru mandi kejap. Kejap apanya, dah 2 hari. Nenek dah marah tu. Siapa diorang ni? Budak tu tunding jari ke arah Abang Ani dengan bahar. Abang Ani makin gemuruh. Jantung rasa nak tercabut. Matahari pun dah hilang di sebalik bukit. Suasana makin gelap dan kelam. Abang Ani dah mula resah. Bahar pula masih membisu dengan muka yang pucat. Bunyi riang rimba makin bingit. Udara pun makin sejuk. Diorang ni sahabat kita. Diorang tahu tentang peti kayu tu. Oh, hai abang-abang. Budak tu menyeringai sambil jalan dekat. Abang Ani rasa nak lari je, tapi badan masih terkaku. Budak tu hulur tangan nak salam. Tiba-tiba badan Abang Ani dah boleh bergerak balik. Dia teragak-agak nak sambut salam tu. Bahar jeling ke arah Abang Ani dengan muka resah. Dada dia berombak laju. Akhirnya Abang Ani sambut juga tangan budak tu. Bila tangan diorang bersentuhan, rasa sejuk gila macam pegang ketul ais. Kakak, ajaklah diorang ke rumah kita jumpa nenek. Nantilah bila-bila. Sekarang dah nak pagi. Diorang dah nak balik tu. Abang Ani terkejut. Dah nak pagi? Bukan ke sekarang ni petang nak masuk malam? Kenapa dia cakap nak pagi pula? Abang Ani makin bingung. Bahar pun sama terlopong. Budak tu mengangguk. Lepas tu terus pusing jalan pergi. Kawan dia seorang lagi tu pun ikut sekali. Gadis-gadis tadi pun perlahan bertukar balik jadi cantik macam tadi. Kami balik dulu ya. Nanti mengamuk pula si nenek, kata gadis pari tu sambil bagi isyarat dekat adik-adik dia. Lepas tu diorang pun bergerak dan hilang di sebalik semak. Masa tu jugalah Bahar dah boleh bergerak balik. Siapa diorang tadi? Hantu pak? Tak sempat Bahar nak habiskan ayat, Abang Ani terus tekuk mulut Bahar. Terkebil-kebil Bahar dibuatnya. Jangan sebut, nanti diorang marah lagi, kata Abang Ani. Kemudian diorang bergerak perlahan dan berhati-hati pergi ke arah sungai. Bila sampai dekat sungai, nampaklah Abang Cik, Duan, ayah Abang Ani dengan ayah Bahar tengah tunggu dengan muka yang masam mencuka. Ha, tu pun diorang, kata Duan. Semua mata terus tertumpu ke arah Abang Ani dengan Bahar dalam suasana senja yang makin redup tu. Kamu berdua pergi mana sampai 2 hari tak balik? Tidur mana? Tanya ayah Abang Ani dengan muka marah sangat. Abang Ani memang tak mampu nak jawab apa-apa dah masa tu. Sejak kejadian tu, Abang Ani dengan Bahar kena grounded. Diorang tak dibenarkan langsung pergi ke Bukit Huma untuk satu tempoh yang agak lama. Nak main jauh-jauh pun tak boleh. Setakat pusing-pusing sekitar kawasan kampung je. Memang bosan sangat sebab jiwa diorang dah sebati dengan ketenangan dan keindahan Bukit Huma tu. Tapi masalahnya, setiap malam Abang Ani asyik diganggu dengan mimpi-mimpi yang pelik. Dia termimpi lembaga penjaga bunga cenuai batu yang keluar dari lubuk rahsia tu. Lepas tu mimpi pasal perkampungan penghulu andak dekat kampung Balik Senja. Tak lupa juga tentang gadis pari-pari dengan 2 adik dia yang kepala besar dan mata merah menyala tu. Semuanya tanya benda yang sama, pasal peti semangat padi. Abang Ani punyalah bingung fikir pasal benda tu. Apa benda sebenarnya yang ada dalam peti kayu tu? Semangat padi ke? Roh semangat padi ke? Apa benda tu sebenarnya? Macam mana rupa dia? Dan kenapa semua orang nak berebut benda tu? Satu malam Jumaat, lepas waktu maghrib, Abang Ani ajak Bahar pergi ke rumah Pak Daisa. Rumah dekat tepi sungai Caruk Papan tu, betul-betul dekat lorong nak menghala ke Bukit Umar. Diorang terpaksalah kelentong mak ayah. Kononnya nak pergi tengok orang belajar silat dekat kampung baru, kampung kecil yang tak jauh dari situ. Nasib baiklah mak ayah diorang bagi green light, tapi syaratnya jangan balik lewat sangat. Masalahnya jenuh juga nak menapak malam-malam ikut jalan tanah merah tu, berbekalkan lampu suluh yang malap je. Rumah Pak Daisa dekat Caruk Papan tu bukannya dekat. Kalau kira pergi balik mau dekat 5 km juga. Jauh juga nak berjalan. Malam-malam pula ni. Masa pergi tak apalah, mungkin masih ada orang lalu. Masa balik nanti nak lintas kawasan pokok jerai raja tu, busuk jantan tu. Seram jugalah. Kau takut ke? Macam-macam kita dah jumpa, dah lalui. Apa sangatlah setakat busuk jantan tu. Bahar diam kejap sambil ketap bibir. Lampu suluh dekat tangan dia tu diketuk beberapa kali dekat tapak tangan. Cahayanya malap, nampak sama-sama je. Itu pun kejap menyala, kejap padam. Cuba minta pinjam basikal tua si Komeng tu. Naik basikal okey dah sikit. Tobat dia nak bagi si Komeng tai hidung masin tu. Kedekut ya amat. Bahar terus terdiam. Angin malam masa tu rasa sejuk je bertiup. Suasana kampung tenang dan nyaman. Dari rumah yang dekat-dekat situ terdengar suara budak-budak tengah belajar mengaji mukaram dekat rumah Ustaz Hasan, ayah si Komeng tu.
Jomlah, hayung kaki je lah, bukan tak biasa, kata Bahar. Diorang pun mula bergerak menuju ke rumah Pak Da Isa. Walaupun jalan tanah merah tu sunyi sebab menghala ke kawasan kebun getah dengan Bukit Huma, tapi menapak waktu matahari dah terbenam ni taklah penat sangat. Cuma sesekali tu adalah selisih dengan orang kampung yang balik lewat dari Bukit Huma. Ada yang pandang diorang dengan muka heran, tapi nasib baik diorang tak tanya apa-apa. Lagipun masih ada lagi beberapa buah rumah sepanjang jalan hutan tu. Lama juga diorang berjalan. Akhirnya sampai juga ke rumah Pak Da Isa. Rumah kayu beratap bertam dekat tepi anak sungai tu nampak sunyi je. Nasib baik masa tu Pak Da ada dekat rumah. Lepas bagi salam dan Pak Da buka pintu, muka dia nampak terkejut tengok diorang berdua sampai malam-malam macam tu. Tapi dia tetap jemput naik juga. Apa hal datang malam-malam ni? Macam ada hajat besar je, tanya Pak Da. Abang Gani dengan Bahar cuma tersengih je. Masa tu Mak Da tengah mengemas dekat dapur. Mungkin diorang baru lepas makan malam. Mak Da ada tanya kalau diorang dah makan ke belum sebab dia nak jamu. Tapi Abang Gani cepat-cepat tolak dengan cara baik sebab diorang memang dah makan sebelum datang tadi. Tengah rancak berborak santai dengan Pak Da, tiba-tiba mata Abang Gani terpandang sesuatu dekat atas peti kayu tu. Benda tu nampak putih berkilat macam perak bila terkena bias cahaya pelita. Dada dia dah mula berdebar. Terus dia cuit Bahar sambil muncungkan bibir ke arah benda tu. Pak Da pun menjeling sekejap ke situ. Lepas tu dia pandang diorang berdua sambil tersenyum. Kamu berdua kenal benda tu? Ya, batu bunga cenuai. Mana Pak Da dapat? Dekat anak sungai tu ke? Ya, aku pun ambil dari situ. Dulu bunga tu ada 7 tangkai, 7 beradik. Ada yang menjaganya, yang tinggal dalam rumput rahsia tu. Tak ada siapa yang berjaya ambil dengan selamat. Kalau ambil tak minta izin, memang akan terima padahnya. 4 orang pernah kena penyakit misteri sampai meninggal sebab cuba ambil bunga cenuai tu. Tapi Pak Da berjaya ambil. Pak Da menghela nafas sambil tersenyum. Masa tu Mak Da keluar dari dapur bawa dulang berisi kopi panas. Ya, cuma keturunannya yang boleh ambil. Keturunan moyang Puteri Cempaka Putih. Jadi Pak Da ni anak cucu dia, keturunan Puteri Cempaka Putih tu. Bukan aku sebenarnya, tapi Mak Da kau ni lah anak cucu dia. Pak Da menjelin dekat isteri dia yang tengah letak dulang kopi atas tikar mengkuang tu. Hah? Abang Gani dengan Bahar sama-sama terlopong. Mak Da pula cuma tersenyum je. Dan peti tu? Ya, peti tu juga. Tapi yang tu bukan peti roh semangat padi yang sebenar. Itu peti kayu biasa yang aku buat dari kayu nangka. Peti yang betul aku simpan tempat lain. Abang Gani dengan Bahar terdiam kejap sambil hirup kopi panas. Terasa segar betul malam-malam dingin macam ni. Suasana jadi sepi kejap. Dari arah anak sungai terdengar suara kodok berlagu di sebalik rumpun keladi. Sebenarnya Pak Da, di balik bukit dekat Bukit Huma kami tu ada kampung. Kampung Balik Senja. Pak Andak dan orang-orang kampung tu minta kamu berdua cari dan dapatkan peti semangat padi tu. Macam mana Pak Da tahu? Aku tahu semuanya. Aku pun tahu semua yang kamu berdua dah lalui. Sengaja aku biarkan dulu sebab nak tengok sejauh mana keberanian kamu berdua. Ternyata kamu berdua memang berani dan cekal. Sekarang dah masanya aku amanatkan kepada kamu berdua untuk serahkan peti roh semangat padi tu kepada pemilik seterusnya, Pak Andak di kampung Balik Senja tu. Dia pun keturunan Puteri Cempaka Putih. Dia tu adik kepada Mak Da ni. Bila Pak Da nak bagi peti tu? Biar cepat kami tunaikan amanat ni supaya kami boleh pergi ke Bukit Huma lagi. Nanti kamu akan dapat peti tu. Sekarang kamu berdua pulanglah dulu. Nanti lewat balik marah pula mak kamu. Akhirnya diorang pun minta diri dan balik dalam keadaan yang masih bingung. Diorang akan dapat peti tu, tapi bila? Dekat mana pula? Dalam perjalanan balik tu, Abang Gani dengan Bahar tak banyak cakap sangat. Rasa pelik dan letih semua ada. Diorang teruskan juga melangkah redah gelap malam yang makin pekat tu. Rasanya masa tu dah nak masuk 1/3 malam jugalah. Masa sampai dekat kawasan pokok jerai raja, tiba-tiba muncul satu cahaya terang dari arah semak belah kiri. Diorang berdua terus berhenti melangkah dan toleh ke arah tu. Dari atas busuk jantan muncul seorang lelaki tua berjanggut putih tengah pegang sebuah peti kayu. Dada Abang Gani dah mula berdebar, jantung berdegup kencang. Bahar pula muka dah pucat dan nampak menggigil. Kemarilah cucu, jangan takut, marilah. Abang Gani dengan Bahar dah mula tak tentu arah. Kaki rasa berat sangat nak melangkah. Peluh dah mula basah dekat baju walaupun cuaca malam tu sejuk. Dalam keadaan takut dan teragak-agak, diorang macam kena pukau terus pergi menghampiri lelaki tua tu. Inilah yang cucu dia amanatkan mencarinya. Tapi jangan ambil dulu, pulang saja dulu. Esok lepas subuh kemarilah, ambil peti ni.
tapi jangan sesekali dibuka dulu. Tunggu hingga anda membukanya. Lelaki tu letak peti tu atas busut, lepas tu terus gaib macam tu je. Abang Ani dengan Bahar tercengang kejap dekat situ. Akhirnya dalam keadaan yang masih bingung, diorang ikutkan je amanat lelaki tua tu. Esoknya sebaik saja cerah tanah macam yang diorang dah pakat, diorang diam-diam pergi ke tempat busut jantan tu. Memang betul, peti kayu tu ada atas busut. Dengan rasa gementar dan penuh berhati-hati, Abang Ani ambil peti tu dan bungkus dengan kain batik. Lepas tu, dengan perasaan takut tapi bersemangat, diorang curi-curi pergi ke Bukit Umar. Diorang turun ke anak sungai dan menyusuri sungai dalam dingin pagi yang mencengkam tulang. Bila matahari mula menampakkan sinarnya di celah-celah daun, masih diorang baru nak mendaki bukit, tiba-tiba air dekat satu kawasan anak sungai tu berkocak keras. Air berpusar kuat dan lubuk rahsia tu terbuka. Diorang tersentak sampai Abang Ani hampir terlepas peti kayu tu. Muncul lembaga hodoh dari dalam lubuk tu, penjaga bunga cenuai tu. Bagus cucu, kamu dah jumpa peti tu. Sekarang serah padaku, kerana akulah tuannya. Abang Ani dengan Bahar dah mula menggigil dengan muka pucat lesi. Diorang rasa takut dan serba salah masa tu. Tiba-tiba muncul pula gadis-gadis pari yang kaki terbalik tu. Diorang makin gementar. Tempat tu dah macam dunia lain, macam alam mimpi. Suasana makin cemas, tapi Abang Ani tetap peluk erat peti kayu tu. Tidak, jangan serahkan padanya. Dia penipu. Serahkan saja pada kami. Kamilah yang berhak. Cepat serahkan padaku. Jika tidak, padah kamu dua. Lembaga lubuk tu makin marah. Mata dia terbeliak besar dan merah macam warna bunga kantan. Abang Ani tengok Bahar macam dah nak menangis. Dia sendiri pun rasa macam dah nak terkencing dalam seluar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari cerun bukit yang landai. Allahu Akbar! Diorang sama-sama menoleh. Abang Ani terus tarik nafas lega bila nampak Pak Andak tengah berdiri sambil tadah tangan ke langit. Dia baca sesuatu dan kejap tu juga lembaga lubuk dengan gadis-gadis pari tu terus gaib. Mujur aku datang cepat, kata Pak Andak. Abang Ani dengan Bahar pun rasa lega dan bersyukur sangat Pak Andak ada. Lepas tu diorang pun terus menuju ke kampung balik senja. Sampai je dekat kampung tu dan naik ke rumah Pak Andak, rupa-rupanya ramai penduduk kampung dah bersedia menunggu. Diorang semua tersenyum sambut kedatangan Abang Ani dengan Bahar. Dengan penuh hormat, Abang Ani pun serahkan peti kayu tu. Pak Andak sambut dengan senyuman yang cukup senang hati. Kemudian Pak Andak duduk bersila depan semua orang dan perlahan buka peti roh semangat padi tu. Pak Andak panggil diorang berdua datang dekat nak bagi tengok sekali apa isi dekat dalam tu. Sebaik saja peti tu terbuka, Abang Ani rasa macam nak luruh jantung. Bahar pun sama, terperanjat besar tengok isinya. Rupa-rupanya dalam peti tu ada seorang bayi tengah tidur sambil peluk satu uncang kecil. Bayi tu comel sangat, nampak macam tengah tidur nyenyak betul. Pak Andak ambil uncang tu. Bila dia buka, isinya adalah biji-biji padi yang nampak masih segar. Pak Andak tunjukkan biji padi tu dekat semua orang yang ada dekat situ. Masing-masing nampak puas hati dan bersyukur sangat. Diorang meraihkan dan berterima kasih dekat Abang Ani dengan Bahar. Alhamdulillah, yang dicari selama ni telah kembali, ucap Pak Andak. Sebagai tanda balas jasa, diorang bagi satu peti kayu kecil bersaiz kotak mancis dekat Abang Ani dan Bahar seorang satu. Tapi ada syarat, peti tu tak boleh dibuka selagi tak dewasa, iaitu lepas umur 21 tahun. Akhirnya Abang Ani simpan je peti kecil tu. Tapi itulah, bila dah makin dewasa dan lepas beberapa kali renovate rumah, dia sendiri pun dah lupa dekat mana dia letak peti tu sekarang. Pasal Bahar pula, dia pun tak pasti sama ada kawan dia tu masih simpan lagi ataupun dah lupa terus pasal benda tu setelah beberapa dekad berlalu. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kisah semangat padi ni. Terima kasih sangat kepada Abang Ani sebab sudi berkongsi dan izinkan saya bawakan kisah ni kepada semua penonton malam ni. Memang rare betul kisah macam ni. Jarang kita dengar kisah yang melibatkan semangat padi, alam gaib, lubuk rahsia dan perkampungan misteri macam Kampung Balik Senja ni. Dan paling penting, sampai sekarang misteri peti kecil yang Abang Ani dan Bahar dapat tu masih belum terjawab lagi. Apa sebenarnya isi dalam peti kecil tu? Masih ada lagi rahsia ke yang belum terbongkar? Wallahu alam. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran suatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Selamat malam. Assalamualaikum. Adios.